Tengah buat apa tu? Bahaya, bahaya, bahaya. Jangan bagi boyfriend apa tengok video ni tau. Kenapa tu? Sebab Nyonya Karimi ni boleh buat boyfriend apa ketagih weh bila dia makan ni. Biar betul apa special dia? Special dia kita menggunakan bahan-bahan natural ingredient macam ni tau. Macam ni nak kena masak berapa lama? Selalu apa nak masak mi kari ambil masa lama kan, dalam 1 hingga 3 jam. Tapi jangan risau sebab kami akan sediakan hampa paste sejati yang macam ni tau. Tinggal masukkan kita punya paste sejati dan masukkan kita punya instant mi, dah boleh siap kita punya mi kari. So kita dah dapat menikmati kita punya mi kari yang dah siap dimasak. Jom kita makan, okey? Wah, nampak sedap. Nak beli dekat mana ni? Jangan beli. Kan boleh bang apa ketagih. Jangan beli. Tambah-tambah bagi boyfriend apa. Jangan. Kalau nak beli juga dekat mana? Kalau nak beli juga kita punya Nyonya 336 Karimi ni, apa boleh dapatkan dekat kita punya beg kuning. Untuk masa sekarang kita tengah bagi harga trial pack tau untuk 100 orang yang terawal. So korang jangan beli.